Kepada pasangan yang merancang untuk mendirikan rumah tangga pada tahun 2029, ini cara mudah untuk kumpulkan tabung kahwin anda dengan konsisten. Caranya, lelaki simpan 1 gram, perempuan pun simpan 1 gram selama 3 tahun konsisten. Hujung tempoh tu, tahun 2029, jumlah simpanan akan mencecah sekitar 72 gram yang anggaran nilai dia sekitar lebih RM40,000. Nilai itu boleh lagi digunakan untuk mas kahwin, hantaran dan selebihnya sebagai bajet perkahwinan anda. Best kan? Daripada anda setiap bulan ataupun setiap minggu keluar dating habis 100, 200, dosa pun dapat. Lebih baik simpan sama-sama disiplinkan, menabung untuk melangkah ke fasa seterusnya iaitu perkahwinan. Sekurang-kurangnya, kalau hubungan tak menjadi, simpanan itu tetap ada dan boleh digunakan untuk membina diri, perbaiki ekonomi, capai matlamat kewangan yang lain, cari jodoh yang baru. Kongsikan tips ini kepada pasangan anda masing-masing. Kalau anda memang mau cadang mau kahwin 2029, inilah masa terbaik untuk anda mulakan tabungan kahwin anda sebelum sampai waktunya. Mau mulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi baik guru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.